Golongan muda yang gaji dia 2,500 ke 3,000, tapi diorang dah plan nak fikir nak kereta konti tu, nak beli kereta konti. So apa pendapat? First sekali aku rasa of course dia tengok yang second hand punya. Mustahil kalau dia tengok harga baru ataupun harga recon, tak lalu juga. Kalau yang gaji 2,500 ke 3,000 ni dia dah tahu dia takkan mampu beli benda tu, kereta tu. So dia fokus, dia tengok konti, dia akan tengok yang second hand punya. Sebab second hand punya kereta Continental ni boleh dikategorikan murah lah. Untuk serta-serta model, lagi-lagi hybrid yang video sebelum ni dah ada terangkan kenapa dia murah. So dia orang dah fokus, dia orang dah kira-kira ni kalau monthly punya kereta 1,300, 1,500 aku lepas lagi bayar ni. Dia kira macam tu. Cumanya terpulang kat individu. Dia apply loan lepas dia pakai lah. Dia pakai, lepas tu lepas dia pakai baru dia tahu dia mampu ke tak mampu.